Okay guys, hari ni kita nak panas enjin, nak pergi basuh motor. Jom. Lama gila tak ride. Rantai pun dah tak berminyak tu, dah naik karat sikit. Nak kena basuh. Kena panas enjin sikit. Kan? Bang, basuh motor cuci rantai. Dia dah tak ada minyak rantai. Bang. Awak. Rantai pun dah kuning ah. Alamak ai. Nak kena tukar ni kalau dah macam ni punya teruk. Tapi motor handsome. Cicak pun ada lah. Wow, tidak ah. Cicak pun dah bersarang ah. Right, settle. Okay, settle. So guys, itulah dia sesi basuh motor dan juga panas enjin untuk Benda LFC 700 Pro kita ni. Sedar tak sedar sebenarnya dah lebih kurang 7 bulan kita guna motor ni lah. Nanti aku akan buat full review aku untuk setengah tahun penggunaan Benda LFC 700 Pro ni dekat platform merah. Dan kalau korang-korang yang mungkin baru dekat platform aku ni, nak tahu pasal motor ni lebih lanjut, mungkin baru first time nampak motor ni, korang boleh komen je dekat bawah. Kita akan cuba stage dan juga jawab persoalan korang lah. Sebab apa? Sebenarnya ramai gila yang PM aku tau, yang tanya, bang, saya macam berminat, tahun depan saya nak angkat bang, okey tak okey motor ni, full consumption, laju tak laju, spare part macam mana, korang komen dekat bawah. Kita akan buat up to date punya video lah. Tapi satu benda aku boleh kata, motor ni memang best guys, serius. Walaupun ini adalah sebuah motor daripada China yang mungkin ramai orang akan skeptical, tapi rupa dia, enjin dia, performance, kelajuan dia, attention dia akan berikan kepada korang tau. Orang-orang bila pandang macam, uish, motor apa ni? Korang nampak dia punya lekuk dia kan? And then punya kembang depan, kembang belakang, tayar belakang, and then Brembo depan belakang, exhaust dah tukar, bunyi 4 inline. Apa yang korang rasa tak cukup motor ni? Semua dah cukup lah. Handlebar dah tukar tinggi kan. Bagi aku looks dia memang sangat-sangat jahat. So again, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, komen je dekat bawah Kita cuba jawab. Ciao.